Adakah emas ni ada tempoh matang macam insurans? Kenapa ramai dealer public gold bagi tahu kena simpan emas 2 tahun baru boleh jual? Kalau ada kecemasan, tak boleh ke nak tukar emas tu kepada duit? Ini adalah antara soalan yang ramai orang tanya bila mereka nak mulakan simpanan emas. Kalau tuan-puan nak tahu, emas ni tak ada tempoh matang macam insurans. Jadi boleh je kalau kita beli hari ni dan kita nak jual esok. Tak ada siapa pun yang boleh halang. Tapi satu benda yang kita kena tahu, bila kita simpan emas, semua emas fizikal yang dijual di kedai ada spread value, iaitu perselisihan antara harga beli dan harga jual. Contoh, kita beli emas hari ni dengan harga RM1,000 dan kita nak jual pada hari yang sama, juga kita takkan dapat dengan harga RM1,000, tapi kita akan dapat sekitar RM910 sahaja. Mana perginya RM90 atau 9% tu? Itulah spread value. Spread value ni untuk tanggung kos operasi peniaga emas. Jadi spread value yang terbaik untuk emas pelaburan adalah bawah 10%. Seperti di public gold. Public gold 6 hingga 9% sahaja. Sebabkan spread value ni lah kita kena simpan emas minimum 2 tahun barulah kita dapat untung. Lagi lama, lagi bagus. Kalau nak jual juga emas sebelum tempoh 2 tahun, boleh saja. Tak ada siapa pun boleh halang. Cuma kemungkinan ada risiko rugi. Dapat sesuatu tak? Semoga bermanfaat. Nak saya bantu boleh tekan sign up dan saya akan bantu sebaiknya.